Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kembali dengan saya, Cikgu Ramli, Guru Ekonomi anda. Hari ini kita akan belajar satu keadaan ekonomi yang biasa terjadi dalam negara, iaitu inflasi. Inflasi merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. Tengoklah, dengan wang RM300 ini saja yang mampu kami beli. Contohnya pada situasi saya sekarang ni, harga minyak yang semakin meningkat naik kesan daripada masalah global. Kalau begini, habislah kos sara hidup akan meningkat. Lama. Negara kita sedang mengalami masalah inflasi yang tinggi. Kami di pihak Bank Pusat akan melaksanakan dasar kewangan mengucup untuk mengatasi masalah ini. Terdapat 5 alat dasar kewangan bagi mengawal mengurangkan penawaran wang dalam pasaran, iaitu pertama, nisbah rizab berkanun, kedua, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan dan kadar bunga. Kedua, semasa inflasi, Bank Pusat akan menaikkan kadar rizab berkanun dan rizab tunai. Bank Pusat juga akan menjual surat jaminan kerajaan kepada orang ramai untuk mengurangkan penawaran wang di pasaran. Seterusnya, syarat sewa beli akan diperketatkan oleh Bank Pusat menyebabkan permintaan terhadap sesuatu barang menurun. Seterusnya, kadar faedah bank dinaikkan menyebabkan simpanan meningkat dan pinjaman berkurang. Itulah tadi gambaran tentang bagaimana Bank Pusat melalui dasar kewangan dapat menyelesaikan masalah inflasi. Kestabilan harga dapat menjamin kestabilan kuasa beli serta kos sara hidup pengguna atau masyarakat. Okey, bye.